Aku menginap di First World Hotel sebab urusan kerja. 1 malam je. Biasanya aku okey je dengan hotel besar. Lagi-lagi tempat ramai orang macam Genting. Tak pernah terfikir apa-apa pelik. Check-in petang, suasana biasa. Lift sesak, orang keluar masuk. Bunyi mesin slot dari bawah samar-samar naik sampai lobi. Aku dapat bilik tingkat atas. Lorong panjang, karpet tebal, lampu kekuningan. Bau hotel lama, campur pewangi dan lembab. Masuk bilik, semua nampak normal. Katil kemas, langsir tutup, tingkap kabus sebab sejuk. Aku mandi, baring, scroll telefon. Lebih kurang pukul 12 lebih, aku tutup lampu nak tidur. Masa tu baru aku sedar, bilik sunyi lain macam. Bukan sunyi biasa. Bunyi luar macam hilang. Tak dengar pintu orang lalu, tak dengar lift, tak dengar apa-apa. Macam bilik tu terputus dari seluruh hotel. Aku pejam mata. Beberapa minit lepas tu aku dengar bunyi orang tolak troli dekat luar. Bunyi roda atas kapet. Perlahan, konsisten. Aku ingat housekeeping. Tapi bunyi itu tak berhenti. Ulang-alik depan pintu bilik aku. Pergi, patah balik. Pergi, patah balik. Aku bangun, jenguk lubang pintu. Lorong kosong. Lampu malap. Tak ada troli. Tak ada orang. Aku tutup balik pintu, baring. Cuba tenangkan diri. Tiba-tiba telefon dalam tangan aku hilang signal sepenuhnya. Line ada tapi data mati. Wifi pun putus. Aku bangun, buka langsir sikit. Di luar tingkap cuma kabus tebal. Tak nampak apa-apa. Tapi dalam pantulan cermin, aku nampak sesuatu berdiri belakang aku. Aku pusing cepat. Kosong. Bila aku pandang cermin balik, pantulan tu dah tak ada. Tapi satu benda buat aku kaku. Langsir bergerak perlahan, macam ada orang baru lepaskan. Aku duduk atas katil, tak berani baring. Jam dinding tunjuk 1.33 pagi. Masa tu baru aku perasan jam tu tak bergerak. Jarum saat beku. Ketukan tiba-tiba datang dari pintu. Tok, tok. 2 kali perlahan sopan. Aku tak jawab. Ketukan datang lagi, kali ini rapat ke pintu. Tok, tok, tok. Aku kumpul berani tanya dari dalam. Siapa? Tak ada jawapan. Sebaliknya aku dengar suara ketawa kecil di hujung lorong. Jauh tapi jelas. Suara perempuan. Aku terus ambil beg, buka pintu. Lorong masih kosong. Tapi kali ini, semua pintu bilik terbuka sikit kecuali bilik aku. Dan di karpet, ada kesan roda basah berhenti betul-betul depan pintu aku. Aku tak tunggu lagi. Aku turun ke lobi, duduk dekat kawasan ramai orang sampai pagi. Esok masa check out, aku tanya staf pasal bunyi troli malam-malam. Dia pandang aku pelik. Housekeeping malam tak guna troli, encik. Lagi-lagi tingkat atas.